Kak, bangun. Bangun. Maskotnya. Kiki mak tadi tidur lagi ambil ni. Weh, pantang dengan cerita hantu penakut tu. Makan mie goreng. Adik mula sabar diri apa? Dia nak sangat jumpa yang gula-gula tu. Dia nak sangat jumpa gula-gula tu. Ha. Tapi bila orang tunjuk gambar hantu, Orang cerita tunjuk gambar tu, takut pula. takut pula nanti dia seorang-seorang. Kan takut tu lah duduk dalam bilik. Mikir. Ha. Ha. Tambah makan nasi. Tadi makan mie. Nasi pula. Wah, kau ini memandu. Wah. Mimpilah kau ini nak awak. Assalamualaikum semua. Hari ini hari ketiga kami di Terengganu. Pagi ni kami gerak awal untuk selesaikan apa yang berbaki sebelum check out tengah hari nanti. Apa ni? La ilaha illallah, dia pergi cabut gigi dia. Sanggup tu Papa. Papa pergi cabut gigi dia sendiri. Oh. Oh my god. Ini apa gigi apa ni? Gigi geraham. Takkan separuh je. Gigi geram. Separuh je. Tak, dia memang besar gitu. Ada lagi depan besar. La ilaha illallah. Pergi klinik lah cabut. Dah cabut dah tu yang tu ya. Tak faham lah. Kan gigi geraham tu kan dia penuh. Apa nampak separuh je? Ini belakang gigi geram, panggil gigi apa? Gigi bongsu. Tak tahu rasanya apa. Gigi bongsu pak. Nampak macam separuh ni Papa ni. Ya Allah. Ish. Tu. Dah tu lega dah tu. Ada sikit. Lega sikit. Ya Allah, kena pergi check juga klinik tu cabut. Dia bapak cabut pelan-pelan sebab anak ada yang patah dalam. Ni terus lubang dalam. Nanti tak ada gigi tinggal. Papa cakap gigi Papa retak. Bukan retak dia. Dia nampak macam ada berlapik apa tak sekali cabut ada sebiji gigi. Yang nampak retak tu gigi ni ni. Ada nampak kesan. Ada babi dah depan ni. Babi. Ha? Babi. Haram. Dah lah. It's a pig. Oh man. Ih, tengok tak sudah. There's a baby. Dia buat apa kat sana? Oi, yang ni bahaya ni kalau tengah kita gerak laju ke apa kan dia melintas tiba-tiba. Ni yang buat accident tu. Besar kat luka ni. Semalam masa tengah bersih rumah, tangan Papa terpukul benda. Papa pun tak sedar dah luka. Nasib baik glove tak koyak. Tempat tu pula memang kotor. Banyak betul tahi tikus. Risau juga dibuatnya. Balik tu terus hingga farmasi. Beli kapas swab, plaster, antibiotik dengan cecair steril. Hai, siapa tak sayang laki oi? Banyaknya semua ni nak kena clear sebelum tengah hari. Sempat ke? Nasib baiklah ada van. Jadi kerja pun laju sikit. Settle masalah. Alah, rajinnya. Eka koyong Kiki awal-awal lagi dah sampai. Plan hari ni nak bersihkan bahagian kedai dan juga bilik air. Barulah selesa sikit nak pijak lantai ni. Sebelum ni geli weh. Mana taknya dulu lantai ni berpasir dan berlumut. Sebab tu kami terpaksa pakai slipper setiap kali masuk. Hai Kiki, siap duduk lagi tu. Tak tolong ke? Muka pun lain macam. Tak cukup tidur lah tu. Lantai ni rasanya dah 2 kali cuci. Tapi rasa macam kena polish lagi. Susah betul nak hilangkan kesan hitam tu. Dinding ni pula rasanya nak kena cat balik. Tapi macam okey lagi. Yang sebelah sini ni rasanya nak kena cat balik. Semua jadi hitam sebab kesan air hujan. Nak buang
Iku habis kerik-kerik nak buang. Dah elok lah, kan ada kecil tikus kat sini ni. Aduh, jumpa lagi tulang temulang. Rasa ni bekas kucing mati. Tak tahu macam mana boleh masuk dalam rumah ni. Ikutkan memang nak buang je sofa ni. Dah rasa geli nak guna balik. Masa pun dah tak banyak. Papa suruh Koyim uruskan bilik air. Memang mencabar juga sebab air kat rumah ni slow sangat. Sampai tempat seminggu dari rumah sebelah. Papa kata mungkin tangki air kat atas tersumbat. Mikael pula tolong pantau air dari sebelah. Yang si Kiki ni pula dah macam supervisor. Kerja dia munam mandi ke sana ke sini. Dia lagi rela angkut barang daripada mencuci. Okey, masa untuk bergerak balik. Tapi kerja masih belum habis. Next mission kat atas pula. Walaupun belum siap sepenuhnya, tapi tengok tingkat bawah ni pun dah rasa lega sikit. Jujur, kalau tak ada bantuan kawan-kawan Eka dan Kiki, mungkin sampai sekarang pun tak settle lagi. Terima kasih Alif, Yo, Fahmi, Danish dan Zarif. Korang semua memang baik. Semoga segala kebaikan korang dibalas dengan yang lebih baik. Amin. Jom balik, masa untuk berkemas sebelum check out. Tinggal lebih kurang 15 minit sahaja lagi. Dalam keadaan agak kelang kabut, kami masih belum sempat mandi. Namun, semuanya perlu disiapkan dengan segera. Terima kasih kepada tuan rumah kerana sangat memahami keadaan kami. Siap diberi sedikit cenderahati sebelum kami bergerak keluar. Memang baik sungguh layanan diberikan. Oh ya, tidak lupa juga kepada Pok Ya, sahabat Ekal yang sudi membantu dengan meminjamkan kelengkapan untuk kami membersihkan rumah. Pok Ya juga menyediakan perkhidmatan cleaning service di sekitar Pulau Terengganu. Bagi yang memerlukan, boleh hubungi beliau terus dan jangan lupa untuk follow Pok Ya di TikTok ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah mempermudahkan segala usaha kamu dan juga tim. Bagus, macam jala. Nak jala siapa bagus? Pergi makan dulu. Ada kepuk, ada kepuk. Apa? Apa tu? Pau. Habislah dia orang borong pau ni. Habis dia orang borong pau. Okey ya. Borong pau. Makan nasi dulu, makan nasi dulu. Ini gelas. Beli gelas. 4. Tak nak gula lah. Gula tak mau. Gula tak mau. Gula air tak mau. Dengan air tak ya? Nasi apa tu? Nasi campur ke? Kari pun. Gulai. Kat rumah hari-hari lauk kari. Ingatkan kat luar boleh tukar selera. Kari juga yang diambilnya. Memang taste mamak betul. Tak bosan ke? Kari pun kari lah. Yang penting minuman wajib setiap kali travel ialah Ainyo. Kemana saja pergi kami akan mencarinya. Tambahan pula kami baru saja selesai membersihkan kawasan yang berisiko jangkitan. Oleh itu Ainyo menjadi pilihan sebagai penawar racun dalam badan. Pada jam 2.30 petang kami meneruskan perjalanan ke Kelantan. Di belakang Mikael dan Bella akhirnya terlelap selepas keletihan dan kekenyangan. Suasana menjadi lebih tenang hanya ditemani deruan perjalanan. Tiga 45 petang kami sampai di Jetih. Singgah sekejap isi perut sambil beli keropok buat stok kat rumah. Outlet kat sini memang besar. Macam-macam jenis keropok ada. Cuma harga tu boleh tahan juga kalau nak banding dengan Kuala Terengganu. CD agak pricey sikit lah. RM10. Kacang gajah. 10. Berapa? RM10. RM10. Banyaknya keping-keping. Belilah untuk rumah nak makan. Air disarinya. Untuk makan kat rumah. Oh, Okey.
Jumpa lagi kalau jumpa lagi. Papa lambai-lambai. Okey korang, setakat sini dulu untuk episod kali ni. Lepas ni kita jumpa di Kelantan pula ya. Nak tahu kat mana kami pergi? Tunggu next episode. Okey, bye. Assalamualaikum. Sogong ya.